betul, jangan buat. Kenapa tak mata tadi? Mata gatal. Gatal. So tak nak apa ni, nanti satu hari nanti orang akan salahkan saya cakap. Kadang-kadang orang tak faham. Sebab kadang-kadang orang akan rasa macam, yelah, buat bariatrik ni adalah satu tindakan yang kadang orang kalau tak faham akan fikir negatif. Betul tak? Macam tu. Okey tak? Ya Allah, korek hidung. Tahu dah lubang hidung tu besar Tin. Dia ni Ni tahu tak, dia tak sabar nak keluar wad ni. Korang, dia cakap dengan saya, alamak, sebab tengah kat sini nanti saya share screenshot. Dia sibuk doktor menyesal kat saya. Dan pada tengah tak sihat hari tu, sibuk nak bisu lah, nak makan kat Cameron Highland lah, apa dah. Ya Allah, Fadil. Okay, so abang nak saya bagi tahulah kepada semua kejujuran daripada hati saya. Dan kita kena fikir macam ni, kehidupan kita ni, kita tak boleh membohong orang. Kita pun tak boleh bohong. Dosa dekat alam sana tu sangat pedih. So ramai sangat nak tahu, betul ke abang memaksa sayang Pulun ni paksa sayang semua buat bariatrik, potong perut lah, tebuk tu, tebuk ni lah, apa benda semua. Adakah abang memaksa sayang? Itu je saya cakap lah dengan dia orang semua. Sebab dia orang semua nak tahu keputusan, nak cakap, nak tahu daripada side kita. And then abang memang berdiam diri. Sebab abang kata abang takkan keluarkan statement apa-apa. Sebab kalau abang keluarkan statement apa-apa, nanti akan jadi satu spekulasi macam-macam. Dan orang akan anggap, rasa macam sebab abang baca komen kan, confirm bininya ni sebab dia tunduk dengan laki dia, kena buat dengan laki dia. Dia takut dengan laki dia paksa, laki dia itu, laki dia ini. So saya cakap sendiri lah dengan dia orang. Tak tahu nak cakap macam mana. Silakan. Sebab diorang menunggu Fatin kan, daripada semalam diorang tak tidur. Abang semalam buat live TikTok pukul 3 pagi, 4 pagi. Saya Pukul dekat situ tapi orang tak nampak Pukul 3 muka. Pukul 3 kita 3 pagi kot. Abang buat live macam mana tau. Abang buat live tapi gelap je, tak nampak doakan muka je abang. Fatin cepat sihat. Tapi dia kata abang mental. Ya, dia buat untuk confident diri dia.